Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Adriana, melaporkan dari TVPSS SK Sijangkang. Hari ini kita berkumpul untuk memberi penghormatan kepada seorang pendidik yang telah banyak berjasa dalam dunia pendidikan, iaitu Cikgu Nawabiatul yang akan bersara setelah mencurahkan ilmu dan bakti di Sekolah Kebangsaan Sijangkang. Sekolah ini telah kehilangan seorang pendidik yang amat dihormati. Namun, jasa dan sumbangan beliau akan dikenang. Apa perasaan kamu apabila Cikgu Nawabiatul bersara pada tahun ini? Pastinya saya rasa sangat sedih kerana Cikgu Nawaz seorang guru yang sangat penyayang. Cikgu, apa kenangan paling manis sepanjang berkhidmat di SK Sijangkang yang akan Cikgu rindui selepas bersara? Baiklah, kenangan paling manis sepanjang saya berkhidmat di Sijangkang ada banyak kenangan manis. Tetapi pada masa ini kenangan paling manis dalam hidup saya ialah yang tak dapat saya lupakan, majlis kenangan di majlis persaraan saya pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu. Kami warga SK Sijangkang juga turut berkongsi kenangan manis bersama beliau dan ingin mengucapkan selamat bersara Cikgu Nawabiatul. Kami juga akan mendoakan agar beliau terus diberkati dengan kesihatan dan kebahagiaan dalam fasa baharu kehidupan. Sekian sahaja laporan saya, Nur Alia Adriana, melaporkan dari TVPSS SK Sijangkang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa perasaan